Cik nak tanya dulu. Kencing berdiri ke cangkung? Sabah dekat mana? Saya tanya tadi awak tak cerita gini. Sabah, saya dekat Keningau. Keranamu aku angau. Oi cik, video tu kau yang buat. Pakcik buat apa? Pakcik buat apa? Ya. Pakcik tengah tunggu cucu pakcik balik ni. Kenapa pakcik tak tidur lagi? Mesti pakcik tak puasa. Bodoh ke? Mana ada orang puasa malam? Kenapa pakcik bodohkan saya? Habis cakap macam tak pakai otak. Oh yeah. Tanya orang puasa ke waktu malam. Malam kan dah berbuka. Sebab kat sini baru pukul 7. Awak duduk mana? Duduk dekat Cuba teka. Kalau dalam bilik kau suruh teka, nak teka macam mana? Mana aku tahu. Kalau aku tunjuk pemandangan luar boleh lagi teka. Dia pakai tulisan Arab. Dia pakai tulisan Arab? Pula dah. Tak tahulah. Sabah. Jauh benar Sabah. Habis orang mana ni? Orang Sabah. Pula dah. Nenek duduk mana nenek? Nenek kau panggil aku? Iyalah. Imut-imut macam ni, cute-cute macam ni kau panggil nenek? Kat mana? Dekat Malaysia. Bukan, kat mana yang cute-cute imut-imut tu? Tak nampak. Sampai hati. Nak orang bercakap jujur ke orang cakap belakang tipu-tipu? Jujur Ali. Biar bercakap jujur walaupun menyakitkan daripada cakap yang baik-baik tapi di belakang menikamkan. Betul. Approve. Kenapa? Cari kawan biar yang cakap straight to the point. Tak nak depan baik belakang jahat. Macam abang nak tahu abang jenis macam mana? Tadi pakcik, sekarang abang macam mana ni? Minta maaf lah nenek, pakcik lupa kan. Dah tahu pakcik ni jenis macam mana? Macam mana tu? Pakcik ni depan mulut memang jahat. Depan depan? Depan-depan lagi jahat. Pakcik memang baik, memang tak ada dalam hidup pakcik ni. Pakcik nak tanya kau satu soalan boleh tak? Tapi kau jangan terasa. Okay, yang ni aku kena get ready dulu. Macam soalan tu macam menyakitkan sikit lah, aku rasa lah. Dia ada firasat yang menyakitkan. Kena get ready dulu. Boleh ke? Bismillah. Pakcik nak tanya dulu. Kencing berdiri ke cangkung? Cuba teka. Manalah pakcik tahu nak teka-teka. Kau yang kencing. Tapi kalau ikut sunnah, saya cangkung. Kalau ikut sunnah memang cangkung. Tapi kalau ikut standard lah, biasa kencing berdiri ke cangkung? Backflip. Backflip kencing? Berterabur air kencing tu. Tak adalah. Berdiri lah. Kini bukan perempuan lah ni. Ni perempuan ke lelaki ni? Nampak? Abang Nampak macam perempuan ke lelaki? Mula-mula nampak macam perempuan. Bila dah borak-borak macam lelaki pun ada. Itu yang confuse. Mula-mula kira macam nak try lah. Tak, kalau nak try bukan ni taste abang. Abang tak minat jenis-jenis macam ni. Abang punya taste lain sikit. Yang ni bukan. Tak adalah nak try. Mula-mula imbat tu nampak lah macam kewanitaan. Tak imut lah. Dia tak adalah imut. Dia nampak lebih pada kemut. Tapi bila dah borak-borak dia teliti tengok macam ada halkom. Mana ada halkom? Sampai hati. Tak ada ragu-ragu dah. Betul-betul lah ni. Jujur lah. Betul-betul lah. Kita tak tahu yang mana satu ni. Saya ramai lah kawan yang separuh-separuh. Awak jujur je supaya saya tak pening. Separuh-separuh macam mana? Tak ada kaki, kudung. Bukan. Itu cacat. Bukan separuh-separuh tak ada kaki, tak ada tangan. Jadi? Maksud dia laki jadi perempuan kejap. Nanti dia laki balik macam tu. Dia macam ada vibe lah sikit-sikit lelaki, sikit perempuan macam tu. Agak ni kau yang macam mana? Kau jangan panjang-panjangkan cerita. Saya yang macam, saya pun tak tahu. Lelaki tetapi hati macam wanita. Macam tu. Ya, macam mana tu? Laki tapi macam lebih ke wanita. Dia macam nak ke wanita macam tu. Macam tu. Tak juga. Habis macam mana ni?
Dia Macam ni lah, kita pergi belakang lah. Abang cek depan-depan sana. Meh ni. Payah sangat nak tanya Meh ni abang cek kau sini. Okey. Dengar jujur, bila aku cek kau depan-depan Okey, kau sini. okey. Kau jangan sampai aku tarik kau cek kau situ. Cerita lah cerita. Kita seronok bersembang. Jangan risau. Abang tak ada kecam-kecam. Kita sembang-sembang. Kadang-kadang benda ada kita nak luahkan. Macam tu. Saya imut. Aku tak faham ni imut-imut tu benda apa. Imut tu yang contoh. Comel-comel lah. Buat dia macam ni. Okey. Imut, baby. Imut. Okey, sebab cerita. Aku dah ikut kau ni. Okey, saya sebenarnya tak puasa hari ni. Bukan, abang bukan tanya pasal benda tu. Jadi, Okey, depan nama kau Muhammad apa? tak ada Muhammad. Apa nama betul? Hafiz Arinin. Yes, sir. Tapi kau model nama tipu kau Anis. Siapa ni? Mana tahu tu ada kat bayang kau nama Anis tu. Itu manager. Manager. Ui, kau ada manager Ada lah. Tak ada. Kau Di mana nak naik kalau tak ada manager? Tak adalah gaji. Tak adalah duit. Gila, abang kena check kau lah. Sekejap. Abang nak tengok kau ni, sekejap. Aduh. Kalau macam ni aku dah tahu dah. Kau memang lelaki yang tak. Kalau macam ni aku dah tahu dah. Okey, uish. Kau model Imut lah, imut tak? Imut lah. Imut tu binatang apa pun aku tak tahu imut tu. Imut lah yang ceni-ceni tu. Uish, kau macam model luar negara tu. Lisa Blackpink tak? Ini lebih pada Lisa Black Pepper ni. Okey. Lisa Black Pepper pun okey, sedap. Okey lah. Kan? Nanti saya tukar nama saya Lisa Black Pepper untuk awak. Yes, Lisa Black Pepper. Okey, awak duduk mana? Sabah kat belah mana? Saya dekat KL sekarang. KL. Duduk dengan family ke, kawan ke, sendiri ke apa? Kawan-kawan. Diorang kata awak tim Amanah Zahan, betul ke? Yeah. Sekarang masih? Tak, saya dah keluar. Jangan Baru nak. dah keluar. Macam mana banyak-banyak grup-grup tu kau masuk? Dia macam randomly. Kau walaupun half-half, aku masih nak kawan dengan kau tau. Tapi bila dia sebut kau grup tu, kau buat sikit makan kentang macam mana? Tapi saya tak lama tau. Berapa lama? Kalau tak dengan kau pun nak mengorak dia. Dah semua perempuan nak ngorak dia je aku tengok. Terima kasih Redmi. Nak ngorat dia. Budak Amanah Zahan Syul. Patutlah imut. Kenapa tak lama? Sebab masa my dad meninggal kot. My dad meninggal. Salam takziah. Mak ada lagi? Mak ada je. Awak keluar sebab apa? Sebab topik comel. Itu soalan ke cemburu? Oi. Aduh. Sekarang kat KL awak model lah. Awak Sabah dekat mana? Saya tanya tadi awak tak cerita gini. Sabah, saya dekat Keningau. Keranamu aku Angau. Weh cik, video tu kau yang buat Bukan, itu Ada yang viral itu. Saya duduk Keningau kerana aku Angau. Itu bukan kau Bukan. Ingat kau. Kalau kau ni bukan Angau ni lebih pada mimpi ni. Dia pun imut juga, imut. Geramnya tengok. Semuanya imut. Baru bedi. Kalau tak imut, tak bedi. Apa benda pula tu bedi-bedi tu? Aduh. Macam mana kalau tak imut bedi-bedi? Apa tu? Bedi. Macam lucah yang benda tu. Jangan ajar aku yang bukan lah. Itu bukan gentel bukan gentel. Banyak gentel tadi. Mana aku tahu. Itu keimutan. Mak ada lagi mak. Ada? Mak duduk kampung. Jangan lupa tau tengok mak, bantu mak. Adalah. Cuba tengok video saya surprisekan my mom. Okay, nak tengok awak ni anak yang macam mana, tengok jap. Tengok. Video Nombor berapa? Saya tengok. Video kau ni beratus, kau nak suruh aku scroll. Sabar lah, sabar. Islam kan, sabar.
Main agama sih. Sorry. Yang kemana ni? Baru nak nampak anak soleh. Ui. Yang ni risau aku tengok ni yang kau menari dengan lelaki bertiga dalam tandas ni. Itu adik-adik kita. Adik kau semua yang spender atas pusat ni. Dia naik mood kan? Aku lagi stalker, aku lagi takut ni. Jangan stop. Bercium-cium semua ada. Mana yang mak kau ni? Aku lebih tengok kau pakai seksi je ni. Dengan kau tak pakai bajunya semua ada ni. Kau nak buat kusyak kau ke apa? Mana aku tak pakai baju? Apa? Takkan aku nak tunjuk? Oh, ya tak ya juga. Dengan lepeh pula tu. Mana? Sabar. Kat bawah lagi. Ui, bawah sangat ni. Lain kali pin lah. Dah tahu pasal mak. Ya tak ya juga. Kenapa saya tak pin? Apalah kau ni. Semua agama mengajar mendahulukan ibunya daripada kawan-kawannya, teman-temannya. Bukannya Islam, Kristian ke, Cina, Chinese ke, Tamil, India ke. Ini lebih penting agama kawan yang kau pergi pin. Mak kau letak bawah. Kau jangan letak darjat mak kau bawah, dia letak kat atas. Tengok. Mana-mana agama pun mengajar benda yang sama. Tengok view saya cakap, sukalah tu kena marah. Mana? Kau cepat ni, aku dah makin takut nak stalk kau ni. Mana? Semua kau pakai gaun je daripada tadi ni. Astaghfirullahaladzim. Ni. Tak, makin stalk makin takut kau pakai spender. Tak ada. Yang sebenarnya tu dia cakap Dan sebenarnya kenapa pakai spender pun tunjuk? Tidaklah semua benda kena tunjuk. Kau pakai spender pun kau bubuh kat video kau. Mana Aku aku takut pakai lah nak spawn kau ni. Kau pergi pin lah. Hai. Tengok orang pakai spender pula dah. Tak ada kerja aku hari ni. Dah pin. Dah pin. Bukan main seram aku stalk kau ni. Ni aku stalk diri aku sendiri je. Mana ni 1.8M ni? Malulah saya. Ni apa benda ni? Mana ada kau pin? Yang kau pin ni I can see your voice. Kau pakai baju ketat. Sampai hati you cakap baju ketat. Itu bukan baju ketat lah. Habis baju newborn. Cepatlah, mananya mak kau? Awak ni macam nak kahwin dengan mak saya pula. Tergesa-gesa. Tahu lah pasal dia janda. Sabar. Bukan pasal mak kau janda. Aku nak tengok kau surprise mak kau. Terima kasih Redmi. Habis kau suruh aku stalk. Sebenarnya kau suruh aku share kau kan tadi tu kan. Ya Allah, tak ada. Kau suruh aku tengok kau pakai spender, pakai bikini. Tu dah pin. Kenapa ni? Rosak mata aku malam ni sebab kau tahu. Mana? Aku dah lama tak tengok lelaki pakai spender. Sebabkan kau ni aku tengok. Okey, tengok balik. Mana? Dia ni. Sampaikan Mami diam-diam balik Sabah. Sebelum tu aku tanya kau boleh? Kau agama apa? Muslim. Kau Islam? Ni kau beli apa kat mak kau ni? Buka kedai makan. Kau jadi pekerja kedai makan? Imut kan? Style. Apa yang suruh gembira? Soal bikin dikit jalan. Cinta kasih pengorbanan sangat berarti. Cinta kasih. Kenapa kau lama tak balik Sabah 3 tahun. Kenapa? Sebab adalah Apa kau nak yang baik?
Apa-apa pun aku doakan kau slow-slow nanti berubah balik Jangan paksa-paksa tapi kena berubah. Cari kawan yang baik-baik. Kawan saya semua baik. Jangan lama-lama sangat kan. Cari kawan suka yang baik-baik. Abang doakan kau. Mana tahu tak nanti hati kau terbuka balik. Nak balik kepada fitrah kan. Abang doakan kau. Kau nak yang baik tau. Aku tengok video tu pun aku tahu kau nak yang baik. Imut tak? Biasa. Imut. Begi tak? Jadi bagi. Anak yang baik. Terus berbakti pada ibu dan ayah Ayah dah tak ada kot. Tak semesti dia tak ada kau tak boleh nak berbakti. Hari-hari kau boleh mendoakan dia. Kau sembahyang, kau kirimkan Al-Fatihah pada dia. Berbakti bukan ketika hidup saja. Walaupun dia telah pergi, tak pernah henti jasa seorang anak untuk mengalir ke dalam perjalanan hidup ayahnya. Walaupun sudah meninggalkan kita di dunia ni. Betul. Teruskan berbakti. Hari-hari dekat Al-Fatihah semua Jaga diri tau Hafiz. Terima kasih sudah accept abang. Gurau-gurau tau, jangan ada terasa kalau gurau-gurau tadi. Kalau awal saya tak pernah terasa. Ya ke? Imut bagi. Okay. Jaga diri. Assalamualaikum. Oh, salam.